wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Alhamdulillah, anak-anak yang berada di hadapan, ada perempuan seorang ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah, kita dapat lagi bersama pada hari ini untuk kita berada dalam majlis ilmu yang berada di bawah lindungan malaikat yang banyak. Kalau semua nampak malaikat ni, semua akan macam termenung, banyaknya malaikat kat atas ni. Semua tak tengok ustaz kat depan ni, semua tengok malaikat kat atas. Tapi sebab kita tak nampak, jadi kita tak tahu, kita main-main kat belakang. Betul tak? Betul tak? Tak betul? Sambil-sambil kita nak menunggu waktu keisyak ni, adalah satu hadis Nabi SAW yang mana kalau kita datang daripada rumah kita berwuduk, lepas tu kita datang ke surau, kita solat. Lepas sudah habis solat, kita menunggu pula satu waktu lagi, waktu isyak ni lah, kita menunggu. Malaikat akan sentiasa mendoa kita, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa dia, berterusan sampailah kita keluar daripada surau ataupun masjid. Hari ini kita akan buat dua benda lah. Yang pertama, mula-mula kita akan cerita pasal fiqh dulu, iaitu pasal bab qada hajat. Apa qada hajat? Qada hajat apa? Apa maknanya qada hajat? Qada hajat ni buang air. Macam mana adab-adab yang Nabi SAW dan Islam ajarkan kita untuk kita melakukan qada hajat. Boleh ke kita melakukan qada hajat, kita buang air kecil secara berdiri? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Anak-anak? Boleh tak Iqbal? Boleh tak? Kita buang air kecil secara berdiri, boleh tak? Tak boleh. Tapi ada dalam keadaan tertentu kita dibolehkan untuk membuang air kecil secara berdiri waktu kita sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita tak boleh duduk dah, kita hanya boleh berdiri je. Kita dibolehkan kencing secara berdiri. Tapi kalau kita sihat, kena kencing secara duduk. Okey, kalau kita nak buang air besar, boleh ke buang air besar secara berdiri? Tak boleh kan? Tapi baby boleh? Itu baby. Okey, bila kita nak ada adab yang Islam ajarkan kepada kita apabila kita nak melakukan amalan-amalan untuk kita membuang air besar dan air kecil. Yang pertama, adab kita nak melakukan qada hajat ni, buang air besar kecil. Pertama, kita kena pergi kat tempat yang terlindung daripada orang. Janganlah kita pergi kencing kat tengah-tengah, orang ramai-ramai kencing kat tengah-tengah tu, tak boleh. Islam ajar kita untuk kita pergi cari tempat yang terselindung, yang tertutup. Contoh tandas lah, tandas kan ada pintu, ada tempat tertutup. Faham? Yang kedua, kita basuh kita punya najis tu dengan tangan takkan basuh tangan kanan. Basuh dengan tangan kiri. Ustaz saja nak test dia. Basuh tangan kiri. Kita nak basuh air kecil guna tangan kiri. Nak membasuh air besar, buang air besar pun basuh guna tangan kiri. Kat tangan kanan untuk apa? Untuk makan. Okay. Baik, seterusnya membasuh tangan dan kaki selepas istijab. Maksudnya lepas kita selesai buang air besar, buang air kecil, keluar daripada tandas tu, kita kena basuh tangan kita dengan basuh kaki. Basuh apa? Basuh tangan dengan basuh kaki. Lepas kita dah selesai basuh, melepaskan hajat kita dalam tandas, kita bukan keluar, kita kena basuh tangan dengan basuh kaki kita. Sebab apa? Sebab takut ada najis-najis yang terlekat dekat kaki atau tangan kita. Kalau tiba-tiba ada tahi dekat kaki kita, kita pun berjalan satu rumah kita, berjalan dengan penuh bangga. Lepas tu mak kata, ni apa benda ni? Siapa punya coklat terlekat kat lantai ni?
Lepas tu mak pun ambil cium, rupanya baru tak tahi. Sebab tu kita keluar tandas kena basuh kaki dan basuh tangan. Tapi sepatutnya adab yang lebih baik ialah kita pakai selipar tandas. Kalau kat rumah ada selipar tandas, pakai selipar tandas. Setakat tandas, jangan keluar kat rumah pakai selipar tandas juga. Okay, faham Faham? Baik, untuk kita membuang air besar atau air kecil, kita perlu elakkan beberapa tempat yang dilarang dalam syarak. Yang pertama, di tempat air yang tidak mengalir. Contoh air perigi. Tahu air perigi? Tak tahu. Contoh air kolam. Air kolam kita buat satu kolam kecil, air kolam ikan keli. Lepas tu kita kencing kat dalam air kolam tu. Air kolam tu tidak mengalir. Mengalir ke tak mengalir? Tak mengalir. Bila air tak mengalir, kita tak boleh kencing dalam tu. Faham? Kita boleh kencing kat tempat mengalir kat mana? Contoh dalam air sungai lah, air mengalir. Dalam tempat yang tidak mengalir, tak boleh kencing kat dalam tu. Sebab apa? Nanti tiba-tiba kita kencing-kencing, tiba-tiba datang Iqbal, haus lah. Lepas tu dia nampak ada macam cebok boleh minum. Dia pun ambil air tu, dia minum. Dah terminum air kencing orang. Tak boleh kencing dekat tempat yang air tidak mengalir. Lepas tu kita juga semasa kita buang air kecil, buang air besar, kita tak boleh bercakap-cakap. Ini bila air awak, ni bila air kawan. Kita tahu kat sebelah ni, apa nama abang? Nama apa nama? Sebelah ni bila air Zakuan, sebelah ni Iqbal. Lepas tu duduk sembang. Kau pergi mana tadi? Aku pergi Speedmart. Kau beli apa? Aku beli gula-gula. Aku pergi 7-Eleven beli Snoopy. Dia sembang-sembang sambil buang air besar. Benda tu tak boleh. Kalau kita nampak, kita akan nampak syaitan tu ambil kita punya najis, masukkan tahi ke dalam mulut kita. Tapi sebab kita tak nampak, tak adalah. Tak nampak apalah. Jadi masa masuk tandas, kita kena tutup mulut. Kena tutup apa ni? Tutup mulut, tutup kepala. Sebab kalau kita tak pakai penutup kepala, kalau kita nampak syaitan akan ambil najis, tetap atas kepala kita, kotor kepala kita. Tapi kita tak nampak benda tu. Yang ketiga, tutup kaki. Okay, faham? Tak boleh apa? Tak boleh bercakap-cakap semasa sedang buang air besar dan buang air kecil. Okey, seterusnya kita nampak ada satu pokok. Pokok tu pokok berbuah. Kawan-kawan ramai pergi panjat pokok tu. Zakuan panjat, Rizki panjat, Adam panjat, semua panjat. Semua panjat dekat pokok tu. Lepas tu kita pun, syok ni kalau aku kencing kat bawah pokok ni. Kita pun kencing kat bawah pokok tu. Itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Tidak boleh kencing dekat bawah pokok yang berbuah. Boleh tak nak kencing kat pokok yang tak berbuah? Sama lah, tak boleh lah. Takut nanti ada kawan yang duduk nak berlindung kat bawah tu panas-panas, dia pun bersandar, lepas tu dia rasa dekat bawah punggung ni, kan basah ni. Rupanya tadi ada orang kencing kat situ, dah basah, kena kencing, busuk seluar dia. Tak boleh kencing dekat bawah pokok. Seterusnya, kita tak boleh juga buang air besar dan buang air kecil dekat kawasan angin yang bertiup. Angin tiup kencang ni. Lepas tu kita pergi kencing, angin tu tolak sini, air kecil tu pergi ke sana. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena cari tempat yang terlindung. Terlindung daripada orang, terlindung daripada semua. Okey. Seterusnya, tidak boleh menghadap atau membelakangkan kiblat. Maksudnya kita kalau nak kencing ni, kita bukan, ini maksudnya kencing dalam kawasan yang terbuka tau. Kita tak boleh menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Maksudnya kena, contohlah kiblat sini. So bila kencing menghadap sana ke, menghadap situ ke, jangan menghadap kiblat. Tapi kalau kawasan tu tertutup, macam contoh tandas tertutup kan, lepas tu memang jamban tu menghadap ke sana, tak apa. Kalau kawasan tertutup tak apa. Tapi kalau kawasan terbuka, dalam padang yang lapang, kita tahu itu kawasan itu arah kiblat,
Kita tak ada kencing menghadap kiblat, kita kena kencing kawasan yang selain daripada kawasan kiblat tu apa? Kiblat tu apa? Apa maknanya kiblat? Kiblat ni lah yang arah kita solat ni, mengarah ke Kaabah. Ni lah kiblat. Tak boleh menghadap kiblat, kena menghadap ke tempat-tempat lain. Faham? Tapi kalau kawasan tandas tertutup, boleh je nak kencing kat mana-mana, asalkan tertutup. Jangan buka tandas tu. Faham? Pernah ke kencing ataupun buang air besar buka tandas? Tak pernah kan? Okey, bagus. Okey, apa doa masuk tandas? Sebab apa kita kena berdoa untuk masuk tandas? Yang pertama, sebab Nabi SAW ajar kita untuk baca doa sebelum masuk tandas. Sebab apa? Sebab apa kena baca doa sebelum masuk tandas? Sebab tandas tu rumah syaitan. Kat dalam tandas lah kerajaan syaitan. Dalam tandas lah ada parlimen, ada Perdana Menteri syaitan, semua dalam tu. Bila azan dia kat masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan dalam surau ni, jom kita lari pergi tandas. Ramai pergi tandas, nyorok dalam tandas. Dia nyorok dalam tandas, habis azan dia keluar. Siapa yang tak sempat masuk tandas masa time sebelum azan tu, habis badan dia jadi macam melecur-lecur. Teruk. Dia pun tunggu kat tandas. Apa ubat untuk syaitan-syaitan yang dia punya tangan badan melecur sebab dengar bunyi azan tadi tu? Dia tunggu siapa budak yang kencing berdiri. Dia tunggu ada budak kencing berdiri, dia pun pergi kat kencing berdiri tu. Elok balik dia punya kulit-kulit. Jangan kencing berdiri sebab kita tolak syaitan ni. Faham? Okey. Ada hadis Nabi daripada Anas bin Malik, Nabi SAW ajarkan kita doa untuk kita masuk tandas. Macam mana doa kita masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tahu? Tak tahu? Tak tahu? Jom kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan syaitan jantan dan syaitan betina. Kita berlindung daripada diganggu oleh syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab apa kita mohon supaya tidak diganggu? Tak adalah dia pergi ambil tayi kita tu letak kat kepala ke apa benda ke. Sebab tu yang bila keluar-keluar tandas, bila masuk tandas, jangan lama-lama dalam tandas. Sebab tandas tempat kotor. Boleh ke kalau kita ambil minum air dalam tandas? Tak boleh. Boleh tak kita makan makanan dalam tandas? Tak boleh. Sebab apa? Tandas tempat kotor, rumah syaitan. Kita tak boleh makan dan minum dalam tandas. Bulan-bulan puasa kan korang semua lapar kan berpuasa kan. Ada air kat dalam bilik air je. Lepas tu korang pun minum air dalam bilik air. Betul tak? Ya ke? Cuma cakap betul-betul. Kotor, tak kotor. Tempat tandas ni tempat yang kotor. Tempat kita buang semua najis-najis kita dekat dalam tandas. Kita tak boleh makan dan minum dalam tandas. Okey, lepas kita dah selesai, kita masuk tandas tadi, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Lepas tu kita pun pakai selipar masuk tandas. Tutup kepala kita dengan kain ke, dengan kopiah ke, dengan songkok ke apa-apa ke. Masuk tandas, tidak bercakap-cakap, tutup mulut. Lepas tu kita pun dah buang air besar, buang air kecil semua. Lepas tu kita keluar tandas. Apa doa keluar tandas? Iqbal, apa doa keluar tandas? Macam mana doa keluar tandas? Doa keluar tandas, Alhamdulillahilladzi azhab anni azani wa afani. Boleh ulang? Okey, ikut sama-sama. Alhamdulillahilladzi
Alhamdulillahilladzi azhaba anni azani wa afani. Boleh tak kalau nak baca je bahasa Melayu je, kalau tak nak ingat bahasa Arab? Boleh? Boleh. Okey, bahasa Melayu dia, segala puji bagi Allah yang menjauhkan diri ini dari penyakit dan memberi kesihatan kepada kami. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan kami daripada penyakit dan memberikan kesihatan kepada kami. Sebab apa kita doa memberikan kesihatan kepada kami? Sebab kita telah keluarkan semua penyakit-penyakit dalam badan kita. Keluarkan najis, air besar, air kecil. Jadi badan kita dah tak ada penyakit dalam badan kita. Dah keluar semua penyakit-penyakit dalam badan kita selepas kita buang air besar dan air kecil. Okey, boleh ulang balik apa adab-adab kita nak masuk tandas sebelum kita kita pergi kepada benda lain. Okey, Ustaz ulang balik Pertama sekali nak masuk tandas, kita kena buat apa? Apa yang pertama? Pertama sekali baca doa masuk tandas. Ya Allah, lindungilah aku daripada keburukan, kejahatan, syaitan betina dan syaitan jantan. Lepas tu kena buat apa? Yang kedua buat apa? Tutup kepala. Okey, yang ketiga pakai selipar masuk tandas. Lepas tu jangan cakap-cakap. Tentulah pula nak menyanyi. Aku happy. Betul apa? Macam mana lagu yang terbaru tu? Aku lucu, ramai yang sayang. Rasa tu lah nak menyanyi dalam tandas. Dapat benda semua, syaitan pun ambil tahi masuk dalam mulut. Kita termakan tahi. Yang seterusnya, bila kita dah masuk tandas, kena tutup mulut, jangan bercakap-cakap dalam tandas. Lepas tu kita pun selesaikan kita punya hajat. Buang air besar, buang air kecil, cepat-cepat keluar daripada tandas. Kena buat apa? Baca doa tadi. Ya Allah, kau berilah kesihatan yang baik kepada aku. Ya Allah, amin. Dah cukup. Keluar tandas dan kita pun buat aktiviti kita yang lain. Okey, faham Apa? Masuk tandas buat apa? Baca doa, tutup kepala, tutup mulut, pakai slipper, cepat-cepat buang air besar dan kecil, keluar, baca doa, keluar tandas. Okey. Bila kita masuk tandas, kita kena masuk dengan kaki mana? Kaki kanan ke kaki kiri? Mazakuan, kaki kanan ke kaki kiri? Kiri. Kita masuk tandas guna kaki kiri. Sebab tandas tempat kotor. Masuk surau, masuk masjid guna kaki kanan. Kaki kanan. Sebab kaki kanan menunjukkan mulianya surau dan masjid. Okey, faham Masuk rumah kaki apa? Kanan. Kaki kanan. Masuk, itu je lah. Masuk sekolah kanan. Okay. Mana tempat yang mulia-mulia? Kaki kanan. Tandas, kuil, gereja, kaki kiri. Faham? Okay. Okey, bila kita keluar daripada tandas, kita kena guna kaki mana? Kaki kanan ke kaki kiri? Kaki kanan. Kita masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Okey, apa fadilat kita beradab ketika melakukan air besar dan air kecil? Yang pertama, hidup kita akan menjadi sihat. Yang kedua, terhindar daripada segala penyakit. Yang ketiga, badan kita akan bersih dan suci. Yang keempat, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, Allah suka kepada orang yang bersih. Yang seterusnya, kita mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dengar nama Nabi, kita kena Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak, Nabi kata kita sombong. Kalau sombong nanti payah kita kat akhirat nanti. Bila dengar nama Nabi, kita kena selawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, habislah setakat itu untuk pengajian kita pada hari ini. Ustaz nak sambung sikit je. Sebab setiap kali kuliah kanak-kanak, Ustaz akan cerita satu bab fiqh, satu lagi tentang sirah. Minggu lepas, 2 minggu lepas, Ustaz ceritakan tentang kisah Nabi Adam dengan Nabi Zulkifli. Hari ini kita pergi kepada Nabi yang kedua. Siapa Nabi kedua? Apa Malena? Nabi kedua siapa? Adam
Kan ada lagu Raihan tu, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Yahya. Sampai habis lah. Siapa Nabi dulu? Idris. Nabi Idris alaihi salam. Okey. Nabi Idris ni Nabi kedua selepas Nabi Adam. Nabi Adam Nabi yang pertama. Dia manusia pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Nabi Adam pun ada ramai anak. Setiap kali lahir ibu kita, nenek kita Hawa, dia akan lahirkan dua pasangan, satu lelaki, satu perempuan, satu lelaki, satu perempuan, satu lelaki, satu perempuan. Jadinya ramailah manusia sampailah ada cucu-cicit, sampai adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni adalah keturunan ketujuh lepas Nabi Adam. Nabi Adam, anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, cicit Nabi Adam, cicit lagi. Nabi Idris ni yang ketujuh. Dia punya keturunan ketujuh daripada Nabi Adam alaihissalam. Umur Nabi Idris ni dikatakan dia meninggal umur dia 80 lebih tahun, 84 tahun. Dan Nabi Idris ni satu-satunya Nabi yang meninggal dekat langit. Dia tak meninggal kat bumi, dia meninggal kat langit. Nabi Idris dia meninggal kat langit. Dia tak meninggal kat bumi, dia meninggal kat langit. Okey. Saya ustaz cerita okay, Nabi Idris ni dia tinggal dekat negara Mesir. Sekarang negara Mesir lah, kawasan Mesir tu. Nabi Idris ni dia seorang yang sangat pandai. Nama dia Idris. Okey. Dalam bahasa Arab, sekolah apa? Sekolah apa dalam bahasa Arab? Apa sekolah dalam bahasa Arab? Madrasatul. Betul? Madrasatul sekolah, betul? Betul. Idris ni daripada keadaan darosa. Darosa tu maksudnya mengajar. Idris ni dia suka belajar. Nabi Idris ni dia suka baca buku, dia suka belajar, dia suka mengkaji. Nabi Idris ni adalah manusia pertama yang pandai matematik. Dia pandai matematik. Dia manusia pertama yang pandai matematik. Sebab apa dia pandai matematik? Sebab masa zaman tu orang dah mula dah berniaga, mula hutang sini, hutang sana semua. Jadi Nabi Idris pun pandai matematik. Dia ajarkan dekat kaum dia macam mana nak kira hutang-hutang orang apa semua ni. Nabi Idris pandai matematik. Nabi Idris juga dia suka mereka cerita. Dia buat pakaian, dia pandai tenun baju. Masa zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabi Idris, semua manusia kat dunia ni pakai pakaian menggunakan kulit haiwan. Kulit haiwan. Macam contohlah, dia orang sembelih lembu. Dia orang ambil kulit lembu tu, dia orang jadikan baju. Tapi bermula zaman Nabi Idris ajar manusia macam mana kita nak tenun baju. Ni pakaian korang pakai sekarang ni. Kalau tak, korang semua pakai kulit ni. Datang surau ni, tengok pakai kulit lembu, pakai kulit kerbau, pakai kulit kuda. Tapi sebab Nabi Idris jumpa macam mana nak buat baju, kita pun semua pakailah baju macam ni. Tenun baju. Lepas tu Nabi Idris pandai cara-cara nak menjahit baju. Nabi Idris ni dia suka jahit baju dan dia bagi kepada orang-orang miskin kat kawasan dia. Dia jahit baju, dia bagi kat orang miskin, bagi orang miskin. Jadi semua kawasan tu semua pakai baju yang macam kita pakai sekarang ni, kain kapas. Dan kemudian Nabi Idris ni dia seorang Nabi dan seorang Rasul. Dia punya kerja waktu pagi dia akan basuh siang, dia akan berpuasa sepanjang hari. Waktu malam dia akan beribadah sepanjang hari, setiap hari. Sampailah satu hari ada satu malaikat ni, dia tengok macam seronoknya aku tengok Nabi Idris alaihissalam ni asyik beribadah kepada Allah, dia kerja dia kan. Dia pun cakap ke Allah, ya Allah, boleh tak aku nak jadi kawan Nabi Idris kat bumi? Malaikat nak kawan dengan Nabi Idris. Sebab Nabi Idris ni suka berpuasa setiap hari, malam dia tahajud setiap hari, beribadah setiap hari. Malaikat tu pun cakap ke Allah, lamalah malaikat tu doa. Kemudian Allah makbulkan. Allah kata, okey boleh, kau boleh kawan dengan Nabi Idris kat bumi. Malaikat tadi pun dia turun kat bumi. Kan Nabi Idris ni kan suka mengajar orang. Dia buat kelas-kelas, dia mengajar kaum-kaum dia pasal agama Islam semua. Malaikat tadi pun duduk dah jadi. Dia jadi manusia. Malaikat ni kan besar. Malaikat ni besar. Jibril ada 600 sayap. 600 sayap. Malaikat Jibril yang bagi wahyu kepada Nabi Muhammad tu. Satu sayap dia boleh tutup langit dengan bumi. Itu satu sayap boleh tutup langit dengan bumi.
Jadi malaikat tadi tu dia turun kat bumi, dia pun jadi macam manusia biasa, macam kita. Dia pun jadi macam, dia jadi anak murid Nabi Idris. Dia pun belajar. Satu hari dia pun cakap dengan Nabi Idris, boleh tak kalau kita berjalan-jalan? Boleh tak aku ikut kau berjalan-jalan? Lepas tu dia pun ikut Nabi Idris jalan-jalan. Jumpa satu kebun, dia ikut Nabi Idris jalan-jalan. Nabi Idris tengok pelik jadi. Dia ni tak makan-makan. Nabi Idris berpuasa siang, lepas tu dia nak berbuka. Dia ajaklah makan, jom nak makan. Ni dah waktu berbuka puasa ni, kita boleh makan lah. Tapi malaikat tadi tu kata, tak apa, aku tak nak makan. Oh, Nabi Idris dah pelik. Dia ni ada something wrong ni. Rasanya dia bukan manusia. Sebab dia tak nak makan, tak nak minum, tapi badan steady, relax kan. Tak ada macam tak ada apa-apa je. Dia pun jalan-jalan. Malaikat tadi nak uji Nabi Idris AS. Dia kata, diorang lalu kat satu kebun. Kebun tu ada buah yang sangat banyak. Ada buah anggur, buah macam-macam buah kat situ. Malaikat tadi saja nak uji Nabi Idris. Dia kata, boleh tak aku nak ambil buah-buah ni, aku nak makan. Nabi Idris pun cakap, kau tadi masa buka puasa, aku suruh makan makanan halal, kau tak nak makan. Bila dah makanan bukan aku punya, ni kebun orang, kau nak makan pula. Lepas tu dia pun tanya, kau siapa sebenarnya? Barulah malaikat tadi cerita, sebenarnya aku adalah malaikat. Aku minta kepada Allah untuk aku jadi kawan kau dekat muka bumi. Itu kisah pertama Nabi Idris dengan malaikat. Lepas ni dia akan pergi ke langit pula. Okey, sebelum tu Nabi Idris ni kan tadi Ustaz kata dia pandai menjahit baju. Tengah-tengah dia menjahit baju, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepada Nabi Idris AS. Dia pun datang kat Nabi Idris. Dia kata, kau tengah buat apa? Aku tengah menjahit baju. Oh, jarum kau kecil ya? Lepas tu dia pun tanya soalan kepada Nabi Idris. Nabi Idris ni kan pandai. Orang tu tanya dekat Nabi Idris, Nabi Idris, boleh tak Allah nak buat masukkan bumi ni yang kita duduk ni dalam jarum kecil yang kau sedang jahit baju tu? Dia kata, boleh tak masukkan bumi yang kita duduk ni dalam jarum? Tahu jarum? Jarum kan ada lubang kan? Boleh tak kalau kita nak masukkan bumi ke dalam lubang jarum yang kau sedang buat tu, kau sedang pegang tu? Nabi Idris pun rasa macam pelik. Manusia yang sebelah aku ni macam macam ni, aku rasa dia bukan manusia. Nabi Idris pun buat tak dengar. Dia kata, apa? Kau tanya apa tadi kat aku? Boleh tak Allah buat ambil bumi yang kita duduk ni, masukkan dalam lubang jarum yang kau sedang pegang tu? Nabi Idris pun bawa tak dengar. Apa kau cakap apa? Dekat sikit, aku tak dengar. Sampailah lelaki tadi tu dekat dengan telinga Nabi Idris. Nabi Idris ambil jarum yang tajam tu, cocok mata lelaki tadi tu. Tahu tak siapa lelaki tadi tu? Kan, lelaki tadi tu adalah jin, syaitan yang nak mengacau Nabi Idris supaya Nabi Idris terlupa nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Idris tahu syaitan ni nak ganggu aku ni. Dia pun ambil jarum, dia cocok mata syaitan tu macam terkejut, menjerit. Dia pun turun lari daripada Nabi Idris. Sebab apa? Setiap kali Nabi Idris dia nak menjahit, bila dia nak masukkan benang ke dalam lubang jarum tu, dia akan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia akan buat benda tu. Jadi syaitan tadi tu dia nak lupakan Nabi Idris supaya Nabi Idris terlupa nak baca zikir tadi tu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dia pun kacau Nabi Idris. Tapi Nabi Idris tahu sebab dia Nabi, dia pun cocok mata syaitan tadi menjerit dan dia pun lari. Okey, kita sambung balik kisah Nabi Idris dengan malaikat kawan dia tadi tu. Satu hari malaikat dia datang balik kat Nabi Idris. Dia kata, Nabi Idris pun cakap, aku rasa aku teringin lah jalan-jalan dekat atas langit tu. Apa yang ada, aku nak tengok dekat atas macam mana semua. Lepas tu, sebelum tu dia kata, boleh tak kalau dia tanya, kau malaikat apa? Malaikat tu pun kata, aku ni malakatul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Dia kata, kau ni pecat malaikat cabut nyawa. Dia kata, tugas kau untuk cabut nyawa untuk mati, orang mati lah. Dia kata, tugas aku untuk cabut nyawa untuk orang mati. Lepas tu Nabi Idris pun cakap, kalau macam tu, boleh tak aku nak rasa macam mana rasa mati tu? Kau cabut nyawa aku,
Tapi lepas tu kau masukkan balik nyawa aku dalam badan aku. Malaikat pun cakap, "Ish, mana boleh macam tu? Aku ni cabut nyawa orang atas arahan Allah je. Kalau Allah tak suruh, aku tak boleh cabut nyawa orang sesuka hati aku." Nabi Idris pun berdoa kepada Allah. Doa, "Ya Allah, dia nak rasa macam mana mati dan hidup semula." Sebab dia kata kalau dia dah rasa mati, dia akan takut mati dan dia akan lebih taat kepada Allah lagi. Lepas tu dia doa. Dah lama lepas tu Allah makbulkan doa dia. Dan Malaikatul Maut, kawan dia tadi tu, cabut nyawa Nabi Idris. Dan Nabi Idris pun mati, meninggal. Malaikat tadi sedih tengok Nabi Idris meninggal. Dan kemudian tak lama lepas tu Allah masukkan balik nyawa dalam badan Nabi Idris. Nabi Idris pun hidup semula. Lepas tu malaikat tadi tu tanyalah, "Macam mana kau rasa bila kau dah kena cabut nyawa tadi tu?" Nabi Idris pun cakap, "Ui, sakit dia rasa dia. Aku rasa macam kulit aku kena hiris. Kena hiris, tahu? Biasa tengok orang sembelih lembu lah. Korban kan sembelih korban. Kau rasa tak ada pakcik-pakcik yang pergi ambil pisau hiris kulit lembu tu? Lapah, kita panggil lapah. Lapah tu lapah kulit kan. Nabi dia kata macam tu, aku macam rasa kulit aku ni kena lapah-lapah, tapi lagi teruk pada tu lagi. Kan? Nabi dia kata sakit sangat-sangat. Dan dia kata dia tak nak mati lagi. Lepas dia dah rasa mati kan. Tak lama lepas tu dia pun cakap dengan kawan dia, Malaikatul Maut tadi, malaikat tadi, Aku rasa boleh tak kalau kau bawa aku tengok neraka?" Dia nak pergi tengok neraka pula. Nabi Idris. Lepas tu malaikat pun cakap, "Mana boleh orang tengok neraka kalau tak mati lagi?" Dia pun cakap, "Kan aku dah mati tadi tu, boleh tak kena tengok neraka?" Dia punya hujah dekat malaikat tadi. Malaikat pun cakap, "Kita doakan Allah supaya Allah makbulkan doa kita, supaya kita boleh pergi tengok neraka." Nabi dia pun doa dan akhirnya Allah makbulkan, Allah izinkan dia pun pergi neraka, tengok neraka dengan kawan dia tadi. Siapa? Malaikatul Maut, malaikat Israel yang cabut nyawa. Dia pergi ke atas, dia tengok neraka. Tengok neraka, dia pun takut. Dia kata, "Jom keluar. Aku tak sanggup tengok neraka ni. Dahsyat sangat. Aku tak sanggup tengok neraka ni, siksaan dan sebagainya." Dia pun turun. Dia pun keluar. Sebelum dah keluar, dia kata dengan malaikat maut tadi tu, malaikat Israel, "Kita dah tengok neraka ni. Apa kata kita pergi ke syurga pula?" Malaikat pun cakap, "Mana boleh aku bawa kau pergi sesuka hati? Kena minta izin daripada Allah dulu." Dan minta izin lama tu, Allah izinkan Nabi Idris untuk pergi masuk ke dalam syurga Allah SWT. Bila masuk dalam syurga, Nabi Idris pun tengok, cantik syurga ni. Aku tak nak keluar dari syurga ni. Dia pun jalan, dia tinggalkan malaikat maut tadi tu. Dia jalan sebab dia tengok cantik sangat syurga ni. Dia jalan, dia pusing sana, dia pusing sini. Lama dia dalam syurga. Last sekali malaikat maut datang. Dah, kita dah habis dah waktu melawat syurga ni, kena keluar sebab kau tak mati lagi. Malaikat Nabi Idris pun cakap, "Kan aku dah mati tadi." Lepas tu dia kata kena keluar dulu. Dia pun keluar daripada syurga tu. Nabi Idris pun dapat satu idea. Dia kata, aku tak nak keluar dari syurga ni. Dia tinggalkan selipar dia dekat satu bawah pokok dekat syurga. Dia pun jalan keluar bersama Malaikatul Maut. Sampai kat pintu keluar syurga tu, dia kata dengan kawan dia, "Aku tertinggal selipar lah. Sekejap aku nak masuk dalam balik lah." Sebab dia tak nak keluar pada syurga. Sebab dia rasa seronok lah dari syurga ni, cantik lah dari syurga ni. Dia pun patah balik, pergi ambil selipar. Malaikat maut pun tunggu lah dekat depan pintu syurga. Kenapa Nabi Idris tak keluar ni? Tak keluar, lama tak keluar. Lepas tu dia pun pergi dekat Nabi Idris. Kau kena keluar dari syurga ni, sebab kau kena belum lagi waktu untuk masuk syurga waktu ni. Nabi Idris pun cakap dengan malaikat maut tadi, dia kata, "Kan Allah kata kalau kita dah masuk syurga, kita akan duduk sini selama-lamanya, dah takkan keluar dah." Nabi Idris punya hujah dekat malaikat. Jadi selepas tu Allah pun dengar permohonan Nabi Idris. Dia kata dia tak nak keluar daripada syurga. Allah arahkan Nabi Idris untuk duduk dekat langit yang keempat. Dia duduk sekali dekat langit keempat. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tahu Isra' dan Mi'raj? Tahu peristiwa Isra' Mi'raj Nabi tu?
Yang Nabi daripada Masjidil Haram dia pergi ke Masjidil Aqsa, naik buraq. Buraq tu yang macam dia macam kuda tapi kecil sikit. Dia lagi kecil pada keldai. Yang laju sekali mata sampai dah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj kan Nabi daripada Masjidil Aqsa dia naik ke langit-langit betul. Jumpa dengan Nabi-Nabi. Masa dekat langit keempat, Nabi Muhammad SAW dia berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah satu-satunya Nabi yang tinggal dekat langit yang meninggal dekat langit keempat. Sebab masa perjalanan dia nak pergi ke langit tu, dia bertemu dengan malaikat maut yang nak mencabut nyawa dia. Ni bukan kawan dia tau, dia malaikat lain. Dalam perjalanan tu, malaikat maut datang kepada Nabi Idris. Malaikat maut nak cabut nyawa Nabi Idris ni. Dia cakap dekat malaikat seorang lagi tu, kau bersama dengan siapa? Aku bersama dengan Nabi Idris. Macam mana kau boleh bersama dengan Nabi Idris ke atas langit ni sedangkan Nabi Idris belum meninggal dunia? Lepas tu dia pun cakap, Maha suci Allah yang maha besar, sebenarnya aku ditugaskan Allah ni malaikat yang cabut nyawa Nabi Idris ni dekat langit, dekat atas langit tu, dekat langit keempat, untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit bumi. Aku pun rasa pening masa Allah perintahkan aku tu. Macam mana aku nak cabut nyawa manusia dekat langit sedangkan manusia semua tinggal kat bumi? Siapa yang tinggal kat langit? Malaikat dia yang tinggal kat langit. Jadi arahan Allah untuk cabut nyawa Nabi Idris dekat langit. Malaikat yang nak cabut nyawa Nabi Idris ni rasa macam pelik. Macam mana aku nak malaikat ni nak pergi cabut nyawa dekat langit sedangkan Nabi Idris tinggal kat bumi. Jadi disebabkan oleh kejadian Nabi Idris naik pergi ke langit bersama dengan rakan dia tadi tu. Jadi Nabi Idris adalah kat langit yang keempat. Jadi orang tadi tu, malaikat maut yang cabut nyawa Nabi Idris tu bolehlah cabut nyawa dekat langit. Jadinya Nabi Idris adalah satu-satunya Nabi yang meninggal dekat atas langit. Allahu a'lam. Itu sajalah tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nanti akan datang kita sambung pula cerita Nabi. Lepas Idris apa? Nabi Nuh alaihi salam. Okey, ada soalan? Sebelum Ustaz tutup sekejap je kita punya kuliah. Ada soalan? Tak ada? Okey, Ustaz nak tanya soalan. Okey. Siapa nama malaikat yang jadi kawan Nabi Idris alaihissalam? Malakatul Maut. Pandai siapa kan? Okey, Nabi Idris sekarang tinggal kat langit ke berapa? Langit keempat. Dia ada lah. Okey, macam mana Nabi Idris naik ke atas langit? Malaikat maut bawa dia pergi di atas. Nabi Idris dia tertinggal apa masa dia nak keluar daripada syurga? Tertinggal selipar. Kenapa dia tertinggal selipar sebenarnya? Sebab dia nak tengok syurga. Dia tak nak keluar daripada syurga. Kenapa Nabi Idris tak nak keluar daripada syurga? Sebab dia cantik sangat. Sebab syurga cantik sangat. Macam-macam ada kat situ. Nabi Idris nak duduk kat situ. Allahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah Nasratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.